Hai korang, selamat pagi. Okey, korang, stop. Okey, korang pernah tak dapat panggilan ataupun WhatsApp yang minta korang bayar wang pendahuluan dulu sebelum loan korang lulus? Kalau korang pernah dapat panggilan ataupun WhatsApp macam tu, korang kena berhati-hati tau. Sebab apa? Mestilah sebab diorang tu scammer. Mesti korang tertanya-tanya kan, macam mana nak kena pasti sama ada diorang tu scammer ataupun bukan. Okey, untuk kena pasti sama ada mereka tu scammer ataupun syarikat yang berdaftar di bawah KPKT. Okey, yang pertama, diorang tak minta upfront payment kalau syarikat berdaftar di bawah KPKT. Okey, kalau yang kedua, diorang akan minta dokumen penting sekurang-kurangnya 4 dokumen, iaitu salinan IC depan belakang, statement bank 3 bulan terkini, slip gaji 3 bulan terkini dan bil utility 1 bulan yang terkini. Okey, yang ketiga, syarikat yang berdaftar di bawah KPKT mestilah ada office yang tetap korang. So, kalau diorang tak ada ciri-ciri yang Yun sebutkan tu, maknanya diorang adalah scammer. So, korang kena berhati-hati tau. Zaman sekarang ni memang banyak scammer yang nak menipu duit-duit korang semua. So, korang kena ambil langkah-langkah berjaga-jaga. Okay, so korang kena siasat tau dahulu syarikat tersebut sebelum korang apply loan dengan mereka. Okay, bye korang. Assalamualaikum.